Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni baru kita dapat lah nak beraksi kan. Ha, walaupun semangat tu tengah sedih kan, tapi orang kata apa? Hobi ni tetap kita teruskan lah. So, moga korang dalam keadaan sihat dan juga ceria selalu. Okey geng. Hari ni masih kita kat Pahang lagi. Bersama dengan si Bulat. So, seko je lah kita bawa hari ni. Patutnya dua tapi dah jadi seko. Disebabkan oleh dugaan yang kita tak jangka lah benda ni nak jadi. So, pada yang menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa like dan juga subscribe untuk yang baru lagi singgah dalam channel Nas Channel. Okey, sahabat semua. Ah, aku ada sikit idea lah nak kongsi dengan korang kan. Anda kata kalau kata Nas Channel buat baju, agak-agak ada tak yang nak order? Mungkin kita akan buat order dalam apa ni, bulan 1 lah kot. Bulan 1 ataupun bulan 2 lah kita akan start ambil order. Kalau kata ramai yang nak order, kita akan open order untuk baju nasional. Kadang-kadang korang tanya kan, kita pakai baju YouTube, orang tanya, abang buat channel apa? Jadi orang tak tahu kan. So bila kata kita buat baju, orang dah tak payah tanya. Orang cuma tengok dan juga follow lah kita punya YouTube. So, jom ikat. Kau tengok. Bukan main ceria lagi belah sana. Okay, kita dekat kawasan sekolah, bahagian area Damak ni. Bagi korang yang tanya mikat kat mana kan. So mana yang korang yang dalam berdekatan lah dengan sini, kalau nak join kita memikat sekalipun tak ada masalah. Boleh je. Okay, jom kita on. Okay geng. Hayati dah suara dia. Suara kocak. Suara kocak ni geng. Ni suara kocak. Mantap. Jom kita ke sana. Okay. Okay geng. Jebak kita dah pasang. So boleh tengok lah. Mana tak order rezeki kan adalah kan. Jom. Okay sahabat semua, hari ni kita turun lambat sikit lah. Dalam pukul 9 lebih biasalah kita cari sarapan dulu untuk anak-anak dan juga orang rumah kan. So dah lambat juga, walaupun dah lambat tapi kita tetap on lah. So untuk ikuti perkembangan apa dalam jebak, nanti kita tengoklah video kat dalam jebak macam mana. Kau tengok meriah laman ni. Tapi untuk tapau belum tentu lagi. Sebab laman ni orang kata laman celik lah. Dia agak susah sikit untuk kita menampau bungutan. Okey sahabat semua, ada yang komen untuk saya main terkukur. Bukan saya tak nak main terkukur, tapi orang kata tempat rumah saya ni terhad sikit lah. Bila kata terhad, agak sempit kan. So merebuk pun 7-8 ekor pun dah rasa dah macam biasalah jiran-jiran ada yang tak suka kan. Bulu burung, bau najis dia, bagai semualah. So kita tumpu pada merebuk je lah kan. Bukan tak nak main terkukur. Ada juga kawan-kawan offer nak bagi yang sangkar layang yang dah galak kan, yang dah pernah ajar laman tanah. Tapi sebab kekangan tempat lah, yang sekarang ni kita on merebuk je. Kita tengok macam mana. So kalau ada rezeki adalah untuk laman yang pertama. So korang yang menonton, aku ucapkan yang banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Macam-macam suara ada geng, yang korang boleh pilih lah. Ada suara kocak gondang, ada suara katuk, suara kecil, macam-macam suara. Tapi mau tak mau lah kan, kita pun tak tahulah. Nak rapat dengan jebak pun belum tentu lagi. Belum kata menapau. Dengar dia punya keruk.
Okey, sahabat semua, untuk biasakan bibi korang dengan laman, korang tak boleh main satu laman tu kejap-kejap lah. Macam burung dah pikat tu tak apa kan. Korang main setengah jam korang boleh pindah-pindah tempat kalau burung korang galak. Tapi macam burung-burung baru yang kita baru ajar ni, biasanya kita akan stay dah dalam sejam ataupun 2 jam. Tengok macam mana keadaan dia. Kalau langsung tak bunyi, korang tunggu lagi. Ada sepatah dua pun tak apa. Nampak macam dah okey sikit, baru korang pindah. Kadang-kadang dia nak biasakan dengan laman tu bukan kata senang lah. Untuk burung-burung baru yang kita ajar kan. Sebab dia pun baru pertama kali. Ingat si Bulat ni baru pertama kali datang Laman Pahang. Dia tak pernah sampai lagi sini. So, okay, terus menonton geng. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Korang layan je lah. Okey, so korang tak payah pindah laman. Untuk burung-burung baru aja, korang pindahkan dia punya anggar je. Korang tengok pokok mana yang selalu dia main, yang mana dia lebih galak kan. Sebaiknya kalau boleh korang menghadapkan jebak korang tu ke hutan. Di pintu depan dia tu korang hadapkan ke hutan, supaya dianya tidak takut lah. Kalau menghadap ke depan, kadang-kadang orang kata nampak orang kan. So kalau boleh, kita biarkan dia menghadap ke hutan. Biasanya aku akan bawa 2 jebak tau. Satu jebak aku akan letak kat pokok ni, dan satu lagi jebak aku akan letak di belah sana lah. So kalau kata main 2 jebak ni, kita senang lah mengajar 2 burung kan. Atau kata sambil-sambil mengajar 1 burung, korang akan mengajar 2 ekor sekali, supaya dua-dua cepat galak. Jom geng, kita sambung duduk lah. Panas Okey sahabat semua sebab apa saya katakan korang jangan pindah laman dalam masa yang singkat lah, untuk burung baru yang kita baru nak ajar kan. Kadang-kadang ada laman tu ada laman tu kadang-kadang dia meriah. Sekejap je, lebih kurang dalam 5-10 minit. Lepas tu senyap sunyi kan. Sebenarnya burung tu tak lari mana pun. Dia ada je, dia turun tanah, dia makan pasir. Lepas tu dalam setengah jam lagi kan dia akan naik balik. Laman tu akan meriah balik tu. Sebab tu aku cakap korang jangan pindah. Stay dulu untuk mengajar burung baru. Bila dia dah meriah tu kan, korang biar je lah. Tak pun kau pindah-pindah hanggar ke kan. Tapi dalam kawasan yang sama lah. Jadi korang main dalam 2 ataupun 3 jam, korang rasa dah tak boleh nak pergi, barulah korang pindah pergi laman lain. Begitu juga dengan hanggar. Biar ada lama sikit, baru kau pindah-pindahkan. Okey, semoga apa yang aku sampaikan ni bermanfaat lah. Bermanfaat kepada korang semua yang baru lagi mengajar ataupun mendidik burung bubuk. Minta maaf lah, dah lama sangat dah kita tak share video. Sebab apa? Memang kita rehat lama lah kan. Kita nak rehat, nak tenangkan diri. Sebab tu kita banyak mancing. So insyaAllah lepas ni kita akan teruskan lah dalam hobi membuk. Kalau kawan tak ajak mancing tu, kita pun tak janji lah kan. Okey, semua selamat menonton Terus menonton apa yang aku sampaikan ni atas pengalaman sendirilah.
Okay sahabat semua, ingat kita dah nak bergerak ke laman kedua lah. So cukuplah cas kat sini. Kita akan pindah ke laman kedua. Okay, jom kita layan je. Buat kedua geng. Okey sahabat semua untuk laman kedua ni burung hutan tak berapa nak ada lah. Jadi mungkin kita akan masuk laman sawit lah, laman yang ketiga. Tengok macam mana Tak ada burung hutan, tak berapa nak ada. Senyap sunyi laman So kita akan pindah lah kot ke laman yang ketiga, iaitu laman sawit. Wah, helang bermain kat atas lah. Nampak? Helang main lah. Ni yang membuatkan burung-burung hutan pun jadi takut lah. Okey, jom kita pindah ke laman yang ketiga. Okey geng, laman yang terakhir. Laman yang terakhir, laman sawit lah. Kita akan masuk 3 laman hari ni sebelum kita balik KL. So korang yang menonton jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Untuk last laman kita nak bawa turun si bulat. Okey. Okey, jom. Okey kawan-kawan untuk laman yang ketiga ni kita main dalam sawit. So sambil-sambil kita tunggu burung tu kan, kalau kau tengok kat belakang ni ada kawasan takungan air yang mengalir lah. Jadi sambil-sambil tu kita casting kita tengok ada hasil ke tak ada. Sana kamera kita on. So kita tengoklah kan macam mana, ada hasil ke tak ada. Ultralight geng. Jom.
Utus dia kerja mak. Surut. Okey geng, dah 10-15 minit yang kita dah casting. Hasil pun tak ada. Adalah kena sambaran tu ada, strike tu ada tapi tak lekat lah. Mungkin kecil-kecil kan. Jom kita tengok burung apa jadi. Okey sahabat semua. Cukuplah untuk laman ketiga hari ni sebelum kita berangkat ke KL. Okey, so kita tengoklah apa aksi si bulat dalam jebak di dalam laman sawit. Ada bunyi ke tak ada bunyi, korang tengok je lah video lepas ni. Okey, terbaik. Okey sahabat semua, macam mana video hari ni? Video kali ni di 3 laman kita turun. So ada bunyi ke tak ada bunyi, aku nak minta maaf kat korang lah. Sebab burung ni pun masih baru kan. Dia masih jarang lagi keluar daripada KL. So ni buat kali pertama dah dia sampai ke Pahang. Sebenarnya kita masih sedih lagi lah atas pemergian si boron. Sebenarnya kita masih lagi sedih atas pemergian si boron. Kita tak pernah lupa lah benda tu kan. Kejadian tu sekelip mata je. So dengan ini satu jebak dah kosong. Kita terpaksa lah masukkan balik si buntat Kita masukkan balik si buntat. Ramai sangat yang tanya si boron nak beli. Saya memang sayang nak jual. Sebab kita bela pun daripada anak kan, anak muda. Burung tu burung tapau, bukan saya bela daripada anak suap. So tinggal kenangan je lah untuk video dia. Korang boleh tengok lah video-video dia yang sebelum ni kan. Suara kocak gondang. So tinggal lagi si bulat. Dan kita akan balik KL. Kita akan masukkan si buntat ke dalam